Dua tiga perkara seperti yang nak goyak kepada adik kakak ni, kalau ada orang mari dakwa kata mereka itu adalah polis, adalah sedadu, jangan duk percaya, jangan duk buat turut ikut mereka sama sekali adik kakak dia weh. Gapo dia kata tu? Jom kita ikuti bersama di dalam channel Radio Official setiap platform. Pertama sekali amo nak goyak dulu weh, kata video ni amo takak pada pagi ni, pagi senal tanggal 29 Kanjayun 2568 ketika jam pukul 9.45 pagi. Takut adik kakak dok dakwa mungkin maklumat dia tu ada perubahan ke lagu mana. Jadi adik kakak maklumat ni amo ambil daripada pejabat polis dalam negara ataupun Samnatngan Tamruat Hang Chat yang mana dia poh mari takutnya kita ni dak terpedaya ataupun tertipu oleh pihak call center kerana learning ni adik kakak for call center ni cari peluang, cari bucu untuk nak tipu adik kakak kita ni memang banyak sekali. Kok gapo dia kata tu? Yang pertama sekalinya, kalau sekiranya ada sedadu buat video call mai kepada adik kakak. Gapo video call? Telefon mari melalui line ke, melalui FB ke, lepas tu suruh buka kamera, buka klong dengan dia. Maka cuk sedadu, maka polis rupa para polis belakang lah kita tengok ni orang kampung berasa gerung takut ketagegah polis buat apa ni tu mai kita ni adik kakak dia weh. Kalau tu mai kepada adik kakak semacam ni, lebih-lebih lagi ni buat video call kepada adik kakak kerana nak adik kakak takut terhadap mereka, jangan dia percaya sama sekali adik kakak dia dah, kerana kelakuan seperti tu saat ni bukan kelakuan polis yang sah dengan kerajaan sama sekali adik kakak dia dah. Yang keduanya adik kakak, kalau tu mai kepada adik kakak, suruh adik kakak own duit masuk ke dia. Kadang-kadang ni dia mari ugup, mai komku kita royak kata kalau kak dak own duit ke dia, ada kesalahan, masuk go sekian. Kalau pasal suruh own duit masuk ke dia ni ke adik kakak dia weh, untuk nak selesai masalah, jangan own sama sekali adik kakak dia dah, kerana kelakuan semacam ni bukan kelakuan polis asli sama sekali adik kakak dia weh. Manakala yang ketiganya adik kakak, pihak sedadu ni tak ada terima aduan melalui online. Lebih-lebih lagi ni melalui FB ni adik kakak. Melalui FB ke, melalui line ke adik kakak, tak ada terima aduan, tak ada terima ceng kuam melalui fake saat ni adik kakak dia dah. Kalau dia royak kata adik kakak ada masalah gapo dia weh, ada kesalahan lagu tu lagu ni, dia kata kalau adik kakak tak say jadi rugi masa gapo, boleh kita ceng kuam melalui online, melalui Facebook selalu dah ke. Kalau mari lagu ni jangan buat sama sekali adik kakak, kerana itu bukan aturan, bukan pelaksanaan hak pegawai polis sedadu sama sekali. Kecuali dua perkara saja kalau sedadu nak buat ni. Tu dia. Dua laluan saja kalau adik kakak nak buat ni. Hak pasal nak ngadu ke apa nama, dua perkara saja. Yang pertamanya melalui website worldwideweb.thaipoliceonline.go.ts. Kena peringat molek ni. Online, kalau kita nak buat melalui online, kita kena melalui website ni je. thaipoliceonline.go.ts. Kalau mai rupa pasal lain, bukan. Mai rupa pasal ni saja. Nanti mau nak tulis tak sini ni dah. Ataupun soal lagi melalui telefon 1441. Sepanjang 24 jam. Hak ni kalau sekiranya adik kakak nak ceng kuam gapo melalui online ke, dua tu saat ni. Kalau melalui Facebook, melalui video call, melalui apa nama ni, live ke gapo nama, jangan percaya sama sekali adik kakak. Itu bukan peraturan hak polis adik kakak dia dah. Ni siapa dia ni buat haji dan juga umrah, ingatlah kepada syarikat Talbiyah Bangunan Nara adik kakak. Di hari ni dia sedang buka daftar ataupun long tabian untuk mereka nak pergi buat haji tahun 2569 nak hadap siapa ni adik kakak. Semenjak 1 Kanjayun hingga sampai ke 10 Tuk Lakum 2568 ni dah adik kakak dia weh. Tempat duduk sepenuh dekat dengan masjid sama ada Mekah dan juga Madinah, makan ni mewah, ibadat cukup dekat. Jangan lupa adik kakak setiap kali nak buat haji dan juga umrah, ingatlah kepada syarikat Talbiyah.